Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali pertama saya bercakap dalam bahasa Melayu penuh 100%. Memang tak ada bahasa Inggeris sangat pun. Jadi jom kita mula dengan bacaan doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi hari ni saya nak ajar tentang bab 10 pendidikan Islam kufur, iaitu Al-Muttaqin dan Al-Jabbar. Maksud Al-Muttaqin pula, maksud Al-Muttaqin ialah susah juga kalau cakap bahasa Melayu sikit, sebab memang saya tak biasa sangat cakap bahasa Melayu. Tapi saya nak cuba, sebab ni video bukan kali pertama, tapi video memang cakap bahasa Melayu penuh yang kali pertama. Jadi jom kita mula. Jadi Al-Muntaqim tu maksudnya Allah Maha Pembalas yang menimpakan azab terhadap orang yang melampaui batas. Contohnya peristiwa Ad-Duhan, iaitu orang Quraisy yang mendustakan dakwah Rasulullah SAW. Dan satu lagi, menentang agamanya. Contohnya macam orang-orang yang bukan Islam mendustakan agama Allah. Bukan mendustakan, tapi macam memang tak biasa saya cakap bahasa Melayu, jadi memang ada banyak kesalahan. Contohnya bagi contoh satu lagi contohnya orang yang menolak peringatan Al-Quran dan orang yang menentang agamanya. Rasa itu je lah untuk Al-Muntaqin. Lepas tu kita pergi ke Al-Jabbar. Jadi Al-Jabbar tu maksudnya Allah Maha berkuasa secara mutlak dan mengikut segala kehendaknya. Kalau betul lah apa yang saya cakap ni, sebab kalau tak cakap betul tu memang kalau nak cakap betul. Tapi seterusnya, contoh Al-Jabbar ialah Allah SWT menguasai seluruh alam. Contoh satu lagi, Allah menguasai langit dan bumi. Lepas tu contoh contoh yang terakhir sekali yang saya nak bagi ialah kita wajib merendah diri kepada Allah SWT, sebab Allah Al-Jabir, Allah Maha Kuasa secara mutlak. Jadi persamaan susah juga nak cakap bahasa lain. Persamaan untuk contoh-contoh yang saya bagi untuk Al-Muntaqin ialah pada asasnya Allah menimpa azab terhadap orang yang melampaui batas, orang yang melanggar perintah Allah. Itu adalah maksud Al-Muntaqin. Dia lebih kepada azab Al-Muntaqin. Dan Al-Jabbar pula dia lebih kepada alam semula jadi, seperti bumi, langit, alam semula jadi. Dan itu jelas saya nak cakap. Ni video paling pertama sekali saya cakap bahasa Melayu, dan video paling pertama sekali saya buat video pendidikan pasal topik yang saya belajar dari sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.